Selamat datang dan selamat sejahtera. Saya Alim bin Syahid. Pada tutorial video kali ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan penggunaan stat counter untuk website kita. Stat counter ini secara asasnya adalah untuk melihat data-data berkaitan jumlah pengunjung harian anda. Maksudnya pengunjung ke website anda, sama ada unique visitor ataupun page load. Anda juga boleh melihat data-data berkaitan dengan page yang popular pada website anda, berapa lama orang menghabiskan masa untuk berada di page-page tertentu. Okey. Sebagaimana anda dapat lihat pada skrin ini adalah data daripada statcounter.com. Okey, anda boleh daftar akaun percuma dengan statcounter.com melalui link pada website ini. Anda masuk ke website tersebut, anda daftar akaun. Okey, sekarang saya tunjuk kepada anda contoh-contoh data yang anda boleh lihat. Dia terbahagi kepada unique visitor, return visitor dan juga page load. Okey, anda boleh lihat dia punya path, dari mana mereka datang. Okey, daripada search engine ataupun daripada website lain. Okey, anda boleh check dia punya popular pages. Anda boleh check dia punya IP. Anda boleh check dia punya search engine mana. Okey, search engine war kat sini kita boleh lihat. Okey, nanti saya buat daripada Google, right? Okey, lookup IP address. Okey, anda boleh check visitor yang sama yang mengunjungi website anda, berapa kali dia mengunjungi website anda, berapa kerap dia masuk ke website anda. Okey, sebaik anda daftar akaun dengan statcounter.com, untuk anda mendapatkan tracking code, anda perlu create projek terlebih dahulu. Okey, untuk create projek anda boleh klik pada projek. Okey, anda klik pada add project. Okey, anda boleh namakan anda punya URL. Okey, dan juga anda boleh pilih bentuk counter yang anda mahukan. Biasanya saya akan memilih invisible tracking sebab ianya adalah maklumat yang akan saya simpan dan bukan untuk share dengan semua orang. Okey, anda boleh pilih weekly. Biasanya saya gunakan weekly dan kemudian klik pada add project. Anda juga boleh masukkan email anda yang sah untuk mendapatkan update-update berkaitan dengan report mingguan website anda. Kemudian anda klik pada add project. Okey, di sini diberikan panduan untuk anda memilih kod-kod yang anda boleh gunakan. Biasanya saya gunakan yang bernama Dreamweaver. Klik pada Dreamweaver ini. Okey, dan ambil yang standard code. Anda boleh klik pada kod tersebut, kemudian right click pada mouse, kemudian copy. Okey, untuk letak kod tersebut, kita masuk ke dashboard kita punya WordPress tadi. Kemudian kita masuk ke bahagian appearance dan juga widget. Okey, kita perlu menggunakan text punya widget. Kita drag masuk ke bahagian sidebar. Okey, abaikan dia punya title, kita paste saja kod tersebut. Okey, jadi kita klik save. Okey, sekarang website anda telah pun mempunyai kod untuk tracking jumlah pengunjung ke website anda. Jadi setiap hari anda boleh buat promotion untuk website anda, dan anda boleh masuk ke website statcounter.com, login dan cek anda punya data pengunjung untuk hari tersebut. Sekian saja, terima kasih.